Memang track record Anwar ni adalah orang dia semua meninggalkan dia. Kan? Hari ni kita tengok latest Rafizi lah. Rafizi pandai datang. Sebelum tu Azmin. Dan sebelum tu Ezam. Dan orang yang tinggalkan dia ni bukan orang kecil-kecil. Bukan orang jalan salam. Semua betul. hardcore. Ya, betul. Hardcore. Kalau waktu dia percaya pada Anwar tu, Anwar suruh terjun bangunan ni, terjunlah ni. Kan? Ezam sampai kena penjara, kena ni. Dan track record Anwar ni itulah dia. Kan? Orang dia akan meninggalkan dia. Ada lawyer dia tinggalkan dia, pegawai dia tinggalkan dia, pemimpin parti tinggalkan dia. Jadi saya tak surprise tu lepas ni, sebab yang ada dengan Anwar sekarang ni bukanlah geng hardcore lagi dah. Fahmi Fazil. Yang datang dari belakang lah. Datang daripada belakang ni. Fourth line ni kan. Dan saya tak terkejut. Diorang ni anytime besok akan tinggalkan Anwar. Akan tinggalkan PKR. Dan PKR, sebab PKR dah hilang dia punya maruah sebagai parti kononnya bawa reformasi, memperjuangkan ni, nak perjuangkan rakyat. Dia dah hilang maruah dia. Bila jadi kerajaan dia tak boleh laksanakan satu pun. Dan saya tak nampak parti ni relevan lagi lah. Dia tak ada. Parti politik ni kena ada ideologi. UMNO dengan ideologi nasionalisme Melayu dia kan, dan PAS pun sama roh dengan roh tu. PKR adalah parti, dan PKR memang parti yang roh dia dah hilang. Masa DAP masih ada roh. DAP masih ada roh. Dengan semangat chauvinis dia itu roh dia kan? Dan dia bawa benda tu. PKR hilang tu. PKR dah tak ada roh. Jadi saya setujulah tu. Kata saya rasa lepas pilihan raya ni, InsyaAllah lah kita talkin. Tapi tanpa DAP gone tu. Sebab dia nak harapkan sokongan siapa? Sokongan base pengundi DAP inilah yang menjadi sebab PKR ni boleh dapat kerusi kan. Boleh jadi Perdana Menteri. Boleh jadi Perdana Menteri.